Korang boleh tengok dia punya. Tengok dia punya. Siapa kat sini yang suka pakai tire gel macam saya? Ni ada satu barang daripada Akomi, tire gel. Ni yang baru keluar ni. Harga dia tak sampai pun RM20. Korang boleh check dekat beg kuning bawah ni. Tengok dia datang dengan packaging yang macam ni. Memang cantik gila lah. Lepas tu yang paling best, dia tak sama macam brand-brand yang saya pernah tunjuk kat korang sebelum ni. Dia ada cap. Dan dia bagi span macam ni geng. Korang boleh tengok dia punya. Tengok dia punya gel tu macam mana. Korang boleh tengok ni tayar tak sapu lagi . Okey, ni saya sapu. Tengok, saya letak sikit je. Dia dah naik dah kilat dia. Memang cantik. Saya suka tayar berkilat ni. Dia kalau kereta berkilat tapi tayar tak kilat pun tak guna kan. Okay, korang boleh nampak kat situ. Yang bawah ni surface yang kita belum sapu lagi tayar gel. Tapi yang ni kita dah sapu tayar gel. Korang boleh tengok. Dia best dia tak berminyak tau. Okay, dia tak berminyak. Korang boleh tengok. Tak berminyak kan. Dan dia boleh tahan selama 1 minggu. So tak ada masalah kalau korang kena lecak ke, kena hujan ke, memang tak ada masalah. Jadi kalau korang nak dapatkan tire gel daripada brand Akomi ni, korang boleh tekan link yang saya sediakan kat bawah.